Kebanyakan lelaki tidak tahu betapa dekatnya mereka dengan keinginan yang mendalam, namun langsung tidak disedari. Bukan kerana mereka tidak mencukupi, tetapi kerana mereka tidak benar-benar memahami bagaimana obsesi seksual terbentuk di dalam minda wanita. Ini bukanlah video tentang manipulasi, taktik, atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda. Ia adalah tentang memahami psikologi wanita dengan begitu mendalam sehingga Anda secara semula jadi membangkitkan keinginan yang begitu kuat, sehingga dia memikirkan Anda walaupun Anda tidak berada di sana. Jenis keinginan yang membuatnya mengidamkan kehadiran Anda, suara Anda, sentuhan Anda, malah kesunyian Anda. Jika Anda pernah merasa tidak kelihatan, seperti Anda melakukan semuanya dengan betul, bersikap baik, menunjukkan minat, sentiasa ada, tetapi masih bukan lelaki yang dipilihnya, itu bukan kerana Anda kekurangan apa-apa. Ini kerana tiada siapa yang pernah mengajar Anda apa yang sebenarnya mencetuskan obsesi seksual di dalam minda wanita. Dalam video ini, saya akan mendedahkan dengan tepat cara untuk membuat mana-mana wanita menjadi obses secara seksual dengan Anda. Atau jika Anda lebih suka, cara untuk menjadi lelaki yang ingin dia berikan dirinya, tanpa merayu, mengejar, atau berpura-pura menjadi orang lain. Tetapi pertama sekali, Anda mesti melihat apa yang secara senyap-senyap telah merosakkan peluang Anda. Walaupun Anda fikir Anda melakukannya dengan betul. Mari kita mulakan. Anda percaya bahawa kekosongan akan membuatkannya lebih menyukai Anda, tetapi ia hanya membuatkan Anda mudah diramal. Dan lelaki yang mudah diramal tidak mewujudkan keinginan. Mereka mewujudkan keselesaan. Dan keselesaan membunuh ketegangan seksual. Kebanyakan lelaki sentiasa cuba membuktikan bahawa mereka selamat, hormat, dan lelaki yang baik. Tetapi inilah kebenarannya. Wanita tidak menjadi obses dengan keselamatan. Mereka menjadi obses dengan keamatan emosi. Jika Anda tidak tahu bagaimana untuk membinanya, Anda akan sentiasa menjadi lelaki yang dia mesej ketika dia bosan, bukan yang dia bayangkan lewat malam. Inilah realiti pahitnya. Apabila Anda sentiasa ada, sentiasa menghantar mesej, sentiasa bersedia untuk bertemu, Anda memadamkan misteri. Anda memadamkan ruang di mana keinginan tumbuh. Dia perlu mendapatkan perhatian Anda, bukan rasa seperti Anda memberikannya secara bebas. Wanita mengidamkan keseronokan yang datang daripada berada di sekeliling Anda. Bukan sahaja kehadiran Anda, tetapi tenaga Anda. Dan tenaga datang daripada ketegangan, kontras, dan cabaran, bukan daripada kesamaan. Anda tidak membosankan, tetapi jika setiap perbualan terasa selamat, mendatar, dan boleh diramal, dia akan mengkategorikan Anda secara emosi. Dan sebaik sahaja Anda dikategorikan, melarikan diri dari kotak itu menjadi hampir mustahil. Tahukah Anda mengapa dia terobsesi dengan seorang lelaki yang tidak melayannya dengan betul? Bukannya dia suka disakiti, tetapi pada tahap tertentu lelaki itu membuatnya merasakan sesuatu yang tidak dapat dikawalnya. Kegembiraan, kekecewaan, ketidakpastian, koktail itu ketagihan. Jika Anda tidak faham cara untuk mewujudkan emosi yang sama tanpa menjadi toksik, Anda akan terus kalah kepada lelaki yang lebih memahami seni ketegangan daripada Anda. Malah butiran terkecil pun penting, seperti bagaimana Anda memandangnya. Apabila Anda memandangnya sebagai seorang lelaki yang menginginkannya dan tidak meminta maaf untuknya, dia merasakannya. Apabila nada suara Anda membawa kedalaman, kelambatan, dan dominasi yang tenang, dia merasakannya. Ketegangan seksual bukan tentang apa yang Anda katakan, ia tentang bagaimana Anda mengatakannya. Apabila Anda boleh menuturkan ayat yang tidak bersalah sepenuhnya, namun fikirannya mula memutar-belitkannya menjadi sesuatu yang lebih dalam, Anda sudah mula menanam fikiran yang tidak akan dilupakannya. Sebelum kita menyelami cara untuk mencipta obsesi seperti itu, lakukan satu perkara untuk saya, tekan butang suka. Kerana jika ini sudah bergema, apa yang akan datang seterusnya akan lebih kuat. Sekarang, mari kita beralih kepada cara untuk membuatnya ketagih secara seksual kepada Anda. Obsesi seksual tidak bermula dengan badan Anda. Ia bermula di dalam fikirannya. Matlamatnya bukanlah untuk menarik perhatiannya, tetapi untuk membuatnya merasai
sesuatu yang tidak pernah dirasainya selama ini. Tenaga yang berbahaya, mengujakan, dan tidak dapat dilupakan itu. Mulakan dengan komunikasi Anda. Suara Anda sahaja boleh membuka fantasi yang dia tidak sedari wujud. Rendahkan nada Anda sedikit. Bercakap lebih perlahan, dari dada Anda, bukan dari tekak Anda. Jangan tergesa-gesa. Biarkan setiap perkataan berlarutan, seperti Anda sedang membina ketegangan melalui kesunyian. Wanita merasa tenaga. Jika tenaga Anda berkata, "Guru, saya tenang. Saya tenang. Saya tahu apa yang saya mahukan," dia akan menyadarinya lama sebelum dia perasan wajah Anda. Seterusnya, kuasai kuasa hubungan mata. Bukan jenis yang kaku dan janggal, tetapi yang mana Anda memandangnya cukup lama untuk dia tertanya-tanya apa yang bermain di pikiran Anda, kemudian alihkan pandangan dengan senyuman kecil. Misteri itu, kekangan itu, itulah yang membuatnya terjaga pada waktu malam. Memainkan semula pandangan itu di kepalanya. Sekarang inilah yang kebanyakan lelaki terlepas pandang. Anda tidak perlu menyentuhnya untuk membuatnya teruja. Anda perlu membuatnya mengidam idea untuk disentuh oleh Anda. Disinilah sindiran halus memainkan peranan. Bercakaplah secara berlapis-lapis. Katakan sesuatu yang mungkin kedengaran polos, tetapi jika fikirannya berada di ruang yang betul, dia tahu ia tidak. Itulah sebabnya, dan imajinasinya mula melakukan kerja-kerja berat untuk Anda. Tetapi inilah rahsia sebenar. Jangan selalu ada. Jika dia tahu, dia boleh memiliki Anda bila-bila masa dia mahu, dia akan berhenti menginginkan Anda. Keinginan tumbuh dalam ketidakpastian, dalam ruang antara menginginkan Anda dan tidak tahu, sama ada dia memiliki Anda, miliki kehidupan Anda sendiri, keutamaan Anda sendiri. Biarkan dia merasakan bahawa Anda berpusat dengan atau tanpanya, bahawa Anda tidak mengejar, bahawa Anda tidak kosong, bahawa Anda utuh. Tenaga seperti itu membuatnya merasa seperti bersama Anda adalah keistimewaan, bukan satu pertolongan. Dan akhir sekali, janganlah mudah diramalkan. Jangan selalu muncul dengan cara yang sama. Satu saat tenang dan misteri, seterusnya suka bermain dan berani. Julat emosi itu membuatnya ingin tahu. Dan apabila dia ingin tahu, dia berfikir. Dan apabila dia berfikir, dia berasa. Dan sebaik sahaja dia berasa, Anda sudah menang. Apabila masanya tepat, sentuhan fizikal penting, tetapi jangan tergesa-gesa. Mulakan perlahan-lahan. Biarkan dia bersandar dahulu. Sapu tangannya sesaat terlalu lama. Perhatikan bagaimana dia bertindak balas. Dan padankan rentaknya. Apabila keadaan akhirnya menjadi lebih teruk, buatlah seolah-olah semua yang berlaku sebelum ini membawa kepada saat itu dengan sempurna. Kerana obsesi sebenar bukan sekadar tentang seks, ia tentang tenaga, kawalan, dan misteri. Buat dia rasa sesuatu yang belum pernah dirasainya sebelum ini, dan dia tidak akan pernah berhenti memikirkan Anda. Sekarang, ingat ini. Obsesi seksual bukanlah tentang menjadi sempurna. Ia tentang menjadi seorang lelaki yang tahu bagaimana untuk menggerakkannya secara emosi tanpa memerlukan kelulusannya. Kebanyakan wanita tidak dahagakan pujian. Mereka dahagakan kehadiran. Untuk kesunyian maskulin yang jarang berlaku, yang tidak retak di bawah tekanan, yang tidak cuba untuk menarik perhatian, tetapi menggerakkannya tanpa sepatah kata pun. Tenaga itu, ia dipupuk, bukan dibeli. Ia datang daripada mengetahui siapa diri Anda, apa yang Anda perjuangkan, dan apa yang Anda enggan bertolak ansur. Dan apabila Anda membawa tenaga itu ke mana sahaja Anda pergi, dia bukan sahaja mahukan Anda, dia akan berkhayal tentang Anda apabila dia bersama orang lain. Dia akan menatal teks lama Anda lewat malam, berharap untuk mesej Anda. Dia akan mendengar nama Anda dan merasakan tubuhnya bertindak balas. Kerana wanita tidak menjadi obses dengan lelaki yang sentiasa ada. Mereka menjadi obses dengan lelaki yang mereka tidak dapat fahami sepenuhnya. Lelaki yang menimbulkan ketegangan dan meninggalkan misteri yang cukup untuk imajinasinya mengisi kekosongan. Jadi, jika Anda ingin membuat mana-mana wanita obses secara seksual dengan Anda, jangan fokus untuk mengejarnya. Fokus untuk menjadi lelaki yang dia tidak boleh berhenti fikirkan. Walaupun dia cuba untuk tidak berfikir. Anda telah melihat perbezaannya sekarang. Anda tahu apa yang berkesan.
dan terpulang kepada anda untuk menjalaninya. Kerana sebaik sahaja anda menguasai ini, dia bukan sahaja mahukan badan anda, dia akan mengidamkan tenaga anda, dia akan mengimpikan kehadiran anda, dan walaupun dia bersama orang lain, dia akan membandingkan mereka dengan anda, dan mereka akan sentiasa gagal. Anda tidak perlu mengejar, anda hanya perlu mengetahui siapa diri anda. Dan apabila anda berjalan dengan kepastian itu, dia akan datang kepada anda berulang kali. Adakah anda mahu saya membuat versi 2 yang diparafrasakan sedikit lebih longgar? Mengekalkan nada yang sama tetapi dengan rentak ayat yang sedikit berbeza, supaya anda boleh membandingkan dan memilih yang mana lebih sesuai untuk gaya suara latar video anda.